MV dah habis dah. Sakit tekak ke kak? Get well soon tau. Musim kan. Saya tengah tunggu suami saya meeting. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng. Terima kasih. Saya tengah tunggu suami saya meeting. Sekejap minggu ni saya ada show tak? Kalau suara macam ni risau. Kan? Korang tak kerja ke? Demam tak tahulah. Tak tahu demam ke tak. Macam tak. Tapi saya sejuk, saya flu. Macam-macam lah. Minggu ni tak ada show. Sarah lagi tahu. Kan? Suara serak. Sambil menjahit, Masya Allah. Bagusnya. Masya Allah, lajunya komen. Atas ada meeting. Kat atas, saya tunggu dia dalam kereta ni. Dia dengan Grand Go. Sekejap lagi kita orang ada kerja lain. So siap sekali jalan je keluar rumah. Belum makan, saya dah order. Saya rasa saya ada gastrik ni. Kan influenza kan. Saya dah ambil dah vaksin. Tapi lah, kena berhati-hatilah. Saya sebenarnya yalah kan, kita tak tahu kan. Kita keluar hari-hari, jumpa ramai orang kan. Sebab tu saya selalu ambil vaksin. Precaution. Prevention. Terbalik. Salah patah, insyaAllah. Kan. Waalaikumsalam. Ya Allah, korang ni pembawakan tak sihat sebab tak cukup rest. Ada je. Oh, minum air bubble tu ke? Apa nama dia? Oh, thank you ibu. Lain okey ke korang? Semalam tak ada pergi band? Semalam? Oh, malam kita pergi. Sekejap. Semalam kita pergi Publica. Oh, air kelapa elok kan? Semalam suami saya ada belikan air kelapa. Sebab mama abah pun suka minum air kelapa. Belum meeting kat office atas. Saya duduk dalam kereta je. Tutorial tudung, Masya Allah saya ni. Okay, ni korang letak dua macam tu kan. Lepas tu yang satu tu korang bawa ke belakang macam tu. Yang ni korang bawa ke belakang. Ni saya bawa ke depan dan takut terduduk. Siap, amin. 10. Jatuh pedang saya. Okey. Nak buka macam susah. Tak sesuai. Tak pakai inner panjang dalam. Tergolek kami, sorry. Saya dah tahu dah, bila saya buat live ni adalah keputusan bijak. Sebab duk tunggu ni kan, alang-alang boring-boring ni kan, korang boleh menghiburkan saya. Jatuh, sorry. Terpanjat. Ya, sekarang ni musim influenza kan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergi Korea 17 hari bulan. Sekejap korang. First time saya buat live sambil tak sihat. Susah juga ya. Sebaik korang menghiburkan hari-hari saya. Saya nak makan buah. Oh, sakit urat Bismillah. Apa lama kat Korea? Seminggu lah. Aircon sejuk. Saya dah tutup aircon. Saya off. Dah cuci dah. Semua buah-buah saya cuci sebelum saya makan ya. Ibu, so sweet ibu. Babe, siapa yang babe? Tak pernah saya sentuh babe. Saya sensitif dengan asap. Buka beg kuning. Nak jual apa ni? Nak saya jual apa? Saya ada gastrik saya rasa. Ini saya macam angin. Jadi saya minta maaf ya. Saya makan depan korang. Tekun dah sampai. Alhamdulillah. Lupa tak sangat lah. Kita nampak muka saya besar. Handshot pun kita ada guys. Kita ada warna new day. Kita ada warna pink. Ada warna grey, hitam. Buka beg kuning handsok Sekejap. Sekejap tau. Okey dah. Betul ke saya buat tu? Yang tolong. Ada tak? Kat lock kereta. Okey, dah lock dah. Dia tak apa-apa sihat. Nak colour gelap? Colour apa? Beg kuning saya tak ada produk ke? Kenapa ramai masa saya